iPhone 11 masalah bateri dah kembung dan juga cepat habis. Kalau korang boleh tengok daripada tepi ni, skrin dia pun dah terangkat disebabkan bateri dia kembung. Bateri health pun dah 71%. Bateri baru pun dah ada, jom kita tukar. Okay, macam korang boleh tengok bateri health dia dah 100% lepas tukar bateri baru. Untuk masalah bateri cepat drain pun dah tak ada berlaku. Skrin pun dah tak terangkat macam sebelum ni. Kalau korang ada masalah yang sama, boleh tekan link dekat bio.